Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sodor. Nasi lemak Surabaya tu bang. Nasi lemak Surabaya. Awak mesti serabut hari ni ya. Serabut dah bang ni. Baik. Okey, ikan bilis semua boleh tu? Boleh bang, Baik, boleh. mantap. Nasi lemak biasa RM1 bang. Nasi lemak biasa RM5 saja, Sodor. Telur separuh kan? Tapi Telur separuh kan? telur separuh, ikan bilis tertimbun-jebun. Baik. Paru nak, Dok? Boleh paru? Satu sendok Paru RM5 RM5 saja. RM5, Dok. Baik. Ayam goreng nak, Dok? Ayam boleh? Nak kepak ke tight ke? Boleh kepak boleh terbang. Nak kepak boleh terbang. Nak kiri ke kanan? Ambil kanan. Aduh, kanan. Masya Ayam ni Allah. ayam? Ayam RM6 je, Dok. Ayam RM6 saja. Betul. Baik. Serabai, Dok? Serabai boleh? Wah, durian. RM3 Serabai satu bekas RM12, tapi kalau ambil set nasi lemak ni RM10 sahaja. Bersama kuah durian. So Serabai saja RM10 lah. Betul. Baik. Penutup dia adalah sambal rasa. Alamak. Mak, jangan risau, Dok. Kau tak, aku tahu kau tak makan pedas. Sikit. Sikit ya. Tepi ke atas? Boleh sikit. Okey. Aduh. Siap, Dok. Habis buka pukul apa ni? 5 petang 2 pagi, cuti kecuali hari Selasa saja kita off. Baik, saya makan dulu eh. Baik, bismillah. Terima kasih. Terima kasih.